tak loan kena reject sebab rekod Sikris buruk. Tapi bila anda tengok laporan, tak faham apa yang buruk. Jom kita belajar sama-sama cara baca yang betul. Dalam laporan Sikris, ada 3 kategori kredit yang akan direkodkan. Yang pertama, kredit belum jelas. Ini semua loan yang anda masih belum settle bayar. Yang kedua, akaun di bawah pemerhatian khas. Inilah yang orang panggil SAA tu. Selalunya hutang kad kredit tertunggak yang masuk dalam kategori ni. Yang ketiga, permohonan untuk kredit. Ini loan yang anda mohon dalam tempoh 12 bulan lepas yang diluluskan atau masih dalam pertimbangan. Kalau anda baca betul-betul, sebenarnya anda dah boleh nampak detail setiap loan yang anda buat. Termasuklah bank yang bagi pinjam, jenis loan, baki belum jelas dan banyak lagi. Kalau dapat perintah mahkamah pun boleh nampak ya dekat sini. Yang paling penting sekali, anda kena tahu apa maksud nombor dekat jadual ni. Kosong maksudnya tiada tunggakan. 1, lewat 1 bulan. 2, lewat 2 bulan. 3, lewat 3 bulan dan seterusnya. Nombor ni lah yang anda kena jaga. Kalau bayar on time tiap-tiap bulan, confirm Sikris cantik. Kalau anda masih belum ada akaun e-Sikris untuk cek laporan kewangan, boleh tengok tutorial daftar e-Sikris dekat video part 11 di playlist kewangan kami. Kalau nak lagi info best macam ni setiap hari, follow 1.my dulu.